Sekarang ni aku dah sampai dekat kilang Aman jiran aku. Ini aku nak vlog macam mana dia kerja, pergi kerja naik lori. Dulu aku pernah kerja sini, bukan kerja sini depan kilang tu. Tengok kilang buat apa ni. Ini kilang bawa Tupperware. Bukan Tupperware, Tupperware tu terjenama. Ni buat kontainer. Bukan kontainer besar tu, kontainer makanan, bekas makanan tu. Tengok macam semua ada mana lori dia cari lori dia tengah kemas barang ni. Susun barang. Oh lah Aman. Oh hari ni bawa ni kerja main-main lagi. Kerja main Mana seorang lagi? Belum sampai. Aku susun dulu. Susun dulu. Inilah jiran aku. Dengan susun barang. Ini hari bawa polystyrene semua Hari lak Alamak. Polystyrene. Kerja main-main. Lori kecil je Tengok polystyrene semua. Ringan-ringan je. Ini hari ringan-ringan. Mana tahu ada rezeki boleh kerja sini kan. Sama lagi. Busy. Polystyrene. Banyak gila polystyrene. Lori besar ni. Tapi ada yang trailer. Ini buat lori kecil. Barang semua dah susun. Jadi kita ikat lansir. Itu dia. Tengok jalan ke mana. Rasa dekat je ni. Pengalaman nak ikut orang pergi naik lori. Tengok jiran kita. Masih dah tutup. Sunway Industri. Naik lori. Tengok. Itu dia. Tak. Saya jumpa Abdul Rahman. Dia bawa tempat dia bawa sikap, maksudnya berhenti, nak berhenti dah, ganti-ganti nak kena. Dolar pun cakap. Dolar kata. Dua lori ni kan mana awal? Kan bagai sidai. Ya ada. Lepas tu kau ambil awal dulu. Senang nak ajar. Kita ni semua ajar je. Ikut awak. Awak fikir mana yang terbaik? Lama. Kita tak tahu macam mana akan datang. Sampai. Sampailah kilang dia.
Ni kosong. Bus ini kilang senang. Tarik lansir. Belek depan. Tak berat Okey. Yang depan. Laju diorang buat kerja. Mantap. Lalu kena pikul. Ini ada, patut dah cakap jackpot. Sebab ada polis yang tolong. Begitulah. Kasih tutup, habis, balik 10 minit je turunkan barang. Itulah kerja seorang driver lori. Patut tukar driver Aduh. Boleh, tak boleh. Sekangkang tiga je. Oh. Nak pusing balik, takut kena samun. Lepas tu dia pun, bang tolong bang, saya papas ni bang. Tolong bang. Saya nak naikkan. Okay, sekarang kita balik. Sekarang pukul 11.30. 1 jam. Dah boleh balik. Sekejap je. Ikut saya saja suka. Walaupun nanti kau tengoklah YouTube aku Bye.